Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, sedap bau tuti. Lama kau tak bau tuti ni. 125 pun tak berstart kat rumah tu. Tak ada siapa bawa. Tapi itulah, ada masalah duduk belakang two stroke ni, badan bau lah. Kita nak melayan suasana Kuala Lumpur. Sementara tak hujan ni kan. Tapi belah sana tu nampak macam dah gelap. Steady. Korang boleh dengar bunyi brake aku bila aku tekan. Sebab aku dah tukar brake pad baru. Cumanya brake pad tu bukan daripada Kawasaki lah. Daripada Shopee je bro aku beli. Harga dalam berapa ringgit lah. Depan belakang tak sampai 100 tu. Brand Daytona. Aku tak tahulah yang aku beli tu ori ke tak ori ke. Tapi setakat ni okey je lah. Maybe yang tak ori cepat makan sikit lah. Macam tu lah. Tapi dia bila kau brake tu agak kuat sikit lah bunyi dia. So sekejap lagi aku nak isi minyak. Aku nak tunjuk kat korang salah satu benda lagi yang aku macam kurang berminat dekat ZX ni lah. Time kita nak set engine je basically. Sebab motor ZX ni bila kau warm bukan macam mana, bila kau warm up satu dia timing tinggi tu aku boleh terima lagi lah. Sebab kau warm up kan waktu pagi kan. So timing tinggi tu tak ada masalah. Tapi bila kau dah bawa-bawa kan, lepas tu kau berhenti isi minyak, bila kau nak start engine tu, bila dia starting baru turun balik. So itu akan mengundang segala perhatian. Jap. Aku dah lemas dalam jam-jam tu. Itu akan mengundang segala perhatian daripada pengguna ataupun pengisi minyak yang lain. Ada. Nak ref ke? Tak payahlah. Orang ramai. Tangan tu dah gatal. Kena berhenti. Uyo ZX siap. Kau tengok ZX tu bunyi ribut daripada yang 1000cc. Silap saturan lah berada lalu sini. Aduh hai. Aku lupa sini jalan sempit. Tak apa, KL ni kau salah jalan pun kau end up akan jumpa jalan yang kau tahu. Trust me brother. Janganlah takut kalau kau sesat kat KL lah macam ni kan. Kau masuk je lorong mana-mana tu, kau ikut bangunan ke kan, kau nampak KCC, kau ikut dalam lorong tu, mesti kau jumpa jalan yang sama balik. Trust me brother. Tak nak lalu di situ tempat orang jalan kaki lah. Nampak? Semudah ABC bro.
Padahal punya untuk kau silok-silok. Wop. Aduh. Lampu merah pula. Oh. Aku malas nak tutup visor, lagi nak buka balik. Kalau hijau tu rezeki lah. Hop. Hop. Kita follow Abang FZ ni. Oh, ada polis jaga, ada polis jaga. Awet bro, depan ni bro. Balik kerja ke? Hihi. Payung sikit. Tapi payung tergolek. Sakit dapat, malu pun dapat dek. Tak boleh. Kita kat sini lah. Time isi minyak lah paling aku malu sebenarnya. Siapa yang pakai ZX dia tahu lah kenapa aku malu. So, pakai ZX ni yang menarik perhatian orang adalah bila kau nak start balik. Okay, sekarang kau dah uji, kau start balik, memang akan tarik perhatian ramai tu. Oh, nampak? Oh, gitu. Mesti dia ingat aku rem kau tu. Padahal aku tak rem pun. So itulah dia. Boleh ke ha? Macam masa aku tune pula tu. Tune pula tu bagi dia. Starting tu dia biasa je. Aku rasa kena remap lah. Remap and adjust balik dia punya starting punya ignition ke apa benda. Aku tak tahu lah. Aku mana tahu sangat bab-bab ni. So siapa yang tahu, korang boleh komen kat bawah. Ataupun teman-teman daripada Indonesia. Ya, saya tahu Indonesia banyak sangat modifikasinya. Ada MBR tag, power piggyback, apa benda segala. Tapi mau masuk ke Malaysianya, harganya enggak masuk akal sih. Bahaya. Tengok belakang, kita nak tukar lane. Oh, lupa kita dalam sport mode. Tukar balik. Oh, MRR2 jam bro. Alhamdulillah dapat angin, bestnya. Ya Allah, nikmat. Nikmat dunia. Jam. Kalau dah pukul 6.30 ni memang banyak lah kereta.
Itu memang layan, babe. Tapi kalau hujan tak boleh lah. Hujan dia ada garis-garis hitam tu kan. So licin, bahaya. Kalau terletak power cut off sebab pakai road mode. Lepas tu traction dia on lah. Aduh, kita tengok jalan dulu. Jalan dah kering pun boleh layan pun. Tapi macam tak kering. Sini sebab terdedah dengan matahari kan, dia kering lah. Ayo rela. Lain macam. Rela ku puju. Boleh lah jalan lembab-lembab kering. So tempat yang tak kena matahari ni lembab lah. Habis kita santai. Kita layan geli-geli je. Oi, ke seramnya, seram. Nampak macam ada minyak. Yang hitam-hitam ni kau nampak? Macam ada minyak bro, takut. Alhamdulillah, selamat. Sini kering boleh. Oh, baik lah tayar abang ni. Bawa naik pasir tu. Oh, baik oh, abang tu dia bawa wife tu. Bawa wife pun melayan juga. Weh, aku tak berani tau. Lori ni aku takut sikit lah. Wife dia pun ikut dia. Macam tu baru nice bro. Hup. Tak apa lah geng. Jangan lupa like, comment, share and subscribe video aku. Keep commenting on my video. Aku sangat appreciate lah. So see you guys on the next video insyaAllah. Ataupun video aku pasang barang tu, InsyaAllah aku akan post lah video tu. And kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.